Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Selasa 19 Ogos 2025 Masihi bersamaan dengan 25 Safar 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.30 petang. Okey, untuk video buat macam ni saya nak review barang yang sampai hari ni pada pukul 3.54 tadi. 3.54 petang tadi. Barang pertama ni. Sabi pula telefon. Nombor jabat ni. Masalah ya. Scammer tadi. Bagi hak daripada Kuala Lumpur. Lot 3A60 kau panggil tak. KWC Fashion Mall, Jalan Merlimau, Pulau Bandar Merlimau, Pudu, Bandar Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan. Ni berapa bayar ni? Baju Merdeka ni. Ini bagian Malaysia, lokal brand Malaysia punya. Pada Kuala Lumpur lagi. Ini pula bagian ni, bagian kedua pula. Jalan Peta Selatan, nombor 88, Kaladeras, Kecamatan Kaladeras, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Ni kata Ibu Kota Jakarta ni OPI. Macam biasa harga tu. Baju kostum budak Naruto tu kan. Okey, saya buka ni lah. Ni repeat lah. Repeat order tu tak? Repeat order itu. Mana? Ada lagi. Kami repeat order itu. Atas 9 tahun. Saya untuk budak 9 tahun. Okey. Buka lah. Saya penuh. Ada kat tu lah. Besar lagi hak lebih, tanjak lebih dengan keris tu lebih keris 13 lagi lebih. Tanjak tu ada so lagi, samping pada so lagi lebih. Okey. Tidak lebih juga budak-budak ada. Kaki budak lain. Kok dia banyak ego kali. Pakai tu banyak beli-beli je. Okey, ni bagi kedua pula hak Indonesia ni. Bagi buat time Indonesia pula ni. Daripada kacamata apa ni. Terus saya buka kotak ni. Ni. Dua helai ni. Siap dengan topi ni. Maka jadi besar topi ni. Ketiga muka ni. Dua. Yang balik dua. Saiz 10. Saiz 10. Saya 4 tahun. So. Saiz 10 ni saya untuk 4 tahun ni. Ni pula saiz. Ada lagi saiz apa? Saiz 12. Saiz 12 ni. Saiz 12 ni kali untuk 4 tahun kali. Ini untuk 3 tahun. Ni topi dah. Ayah. Dia buat mana? Dia lipat mana ni? Okey. Sekadar itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.